Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelaksanaan sistem e-invoice mencatatkan lebih 1.27 bilion urus niaga setakat ini. Jumlah tersebut melibatkan penyertaan lebih 224,831 pembayar cukai di seluruh negara termasuk dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa kembali lagi. Sultan Selangor sekali lagi menasihati kerajaan negeri supaya memberi keutamaan penuh terhadap usaha menangani masalah banjir dengan perancangan rapi dan tindakan segera yang lebih berkesan. Sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.